Guna umpan mini Umpan mini ni kebiasaannya memang ringan lah. Kalau korang guna yang set bawah, bukan light contohnya medium, yang keras lah, rod keras. Okay, dengar ni bila pakai rod keras ataupun rod korang tu jenis berat ataupun umpan ringan macam mana nak longkas, kena bagi dia tali jarak agak-agak lah, okay, jarak dia dalam macam ni, satu kita panggil sejengkal lah, dua jengkal ke, 3 jengkal ke. Okay, bagi dia space. Biasa saya bagi space macam ni. Okay, saya bagi jarak daripada tipping rod ni. Okay, tipping rod dekat, okay, dekat umpan ni ada jarak macam ni. Okay, ada jarak. Kejap saya tunjuk. Susah pula. Okay, ni macam ni jarak dia. Okay, dari tipping rod dekat ke umpan ada jarak. Nak buat balingan longkas kalau umpan ringan. Okay, and then waktu nak hayun tu pastikan dia hayun. Okay, hayun ni macam ni. Okay, hayun. Jangan macam ni. Macam ni tak jadi. Dia kena hayun sikit. Biar dapat momentum tu. Okay, hayun macam ni. Macam ni hayun. And then bau henjut. Allah, sampai ke pokok pula. Okay, macam tu cara dia. Okay, dah buka kelas ke? Bang tolong lepas dalam kolam tu 300 ekor bang.